Semua orang kata setiap manusia penting. Tapi kenapa ramai masih rasa macam mereka tak diperlukan langsung? Selamat datang ke Studio Dua Garis. Hari ini saya Sena dan kawan baik saya, Raka, akan bercerita satu cerita atau fakta hari ini. Saya tahu anda tak sabar untuk dengar cerita, jadi marilah saya bagi Raka untuk bercerita untuk anda semua. Kita selalu dengar ayat ni. Setiap orang penting. Setiap orang ada nilai. Tapi realitinya, ramai bangun pagi dengan rasa kosong. Bukan sebab mereka malas. Bukan sebab mereka lemah. Tapi sebab tak ada siapa yang betul-betul perlukan mereka. Mesej boleh tak dibalas. Kerja boleh diganti. Peranan boleh diambil orang lain. Dan bila dunia terus bergerak tanpa kehadiran kita, otak mula bising. Mungkin aku tak sepenting yang orang cakap. Masalahnya bukan kita tak penting. Masalahnya ialah kepentingan hari ni diukur dengan kegunaan. Apa kau boleh bagi? Apa kau boleh sumbang? Kalau kau tak berguna, hari ni kau rasa macam kau tak wujud. Nilai manusia perlahan-lahan ditukar jadi nilai fungsi. Bukan siapa kau, tapi apa kau buat. Yang pelik bukan manusia rasa tak diperlukan. Yang pelik ialah kita hidup dalam sistem yang jarang buat manusia rasa diperlukan sebagai manusia. Bukan sebagai pekerja, bukan sebagai hasil, tapi sebagai diri mereka sendiri. Dan bila kehadiran kita tak beri kesan yang jelas, kita mula rasa macam kewujudan kita pun tak beri kesan apa-apa. Mungkin soalan sebenar bukan kenapa aku rasa tak diperlukan, tapi di mana dalam hidup aku pernah rasa kehadiran aku betul-betul bermakna. Sebab manusia tak perlukan tepukan. Mereka cuma perlukan satu perkara. Rasa bahawa kewujudan mereka ada makna kepada seseorang. Yang pelik itu bukan dunia, kita. Dalam video tadi, kita dapat tambah satu ilmu untuk hari ini. Kalau korang rasa video tu bermanfaat, sila follow dan komen untuk konten yang seterusnya. Bye!